share feedback. Apa pengalaman lepas buat puasa ni? Abang Malik ni ada kecil manis kan? Okey ke? So far oleh kerana amalan pemakanan saya kurang baik lah. Contohnya makan buah kucing lah apa semua. Jadi makan je ubat dan buat keruk-keruk tu. Jadi masih lagi gula dalam darah tu masih tinggi lah. Dalam 17.4 gitu semalam cek. Tapi ni hari belum cek lagi. Tapi kesan yang lain ialah bila kita tidur tu rasa macam nyenyak. Dulu tak boleh tidur. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 3.30, pukul 4 barulah nak terlelap mata dah nak bangun subuh. Kepala pening hilang Kepala pening dah hilang. Dah hilang. Hari tu pening berapa hari? Lama juga boleh katakan tiap hari. Tapi kita keruk sikit belakang bila kita keruk nampak kesan merah apa semua. Ada gatal sikit-sikit badan kan. Lepas tu dah 3-4 hari ni buat keruk-keruk ni alhamdulillah lah ada improve lah. Setakat ni baru berapa hari buat keruk? 3 kali. 3 hari. 3 hari lah. Oh, 3 hari. Jadi alhamdulillah lah, maknanya ada kesan lah daripada apa yang kita buat tu. Nak rajin. Badan. Cuma kita nak rajin. Kalau siang ni payah nak dapat sebab kita sibuk pergi sana pergi sini buat kerja ke rumah apa semua kan. Malam tu lah baru kita keruk-keruk. Biasa berapa lama keruk? Dalam setengah jam ke tu. Sejam tu satu badan lah. Bila-bila buat belakang. Lepas tu dah buat belakang, tengah belakang buat kepala. Lepas tu tangan kaki lah. Dia buat sendiri. Kaki, tangan buat sendiri lah, belakang je. Kiranya rasa berbaloi tak belajar buku dalam buku ni keruk-keruk? Boleh lah. Saya baru baca sikit-sikit je kan. Belum ada masa. Belum sampai seminggu, baru 3 hari adalah boleh tahan. Membantu lah. Ya membantu. Boleh membantu. Dah boleh tidur. Biasanya kalau yang dulu tak boleh tidur tu sebab apa? Rasa nak buang air kecil ke, sebab kaki sakit ke, sebab fikir bukan ke, kepala ke. Sebenarnya kita kurang tidur tu kerana panas badan. Yalah, kepala pening. Jadi kaki pun rasa macam berdenyut-denyut, macam cocok di jarum apa semua kan. Jadi itulah. Jadi sekarang ni dah ada benda alah ni. Jadi kalau boleh sebelum tidur tu ambil masa 5 minit atau 10 minit kita gosok lah tapak kaki kita, ujung-ujung jari tu apa semuanya. Tidak dipukul tangan ni. Tidak, saya ketuk-ketuk je, ketuk-ketuk. Tapi tak boleh tidur juga. Lama tak boleh. Tapi ini menyerupai perubatan Islam lah. Sebab perubatan Islam ni disuruh kita ketuk-ketuk je. Kalau dulu sebelum ada ni, kita ujung jari tu dah ada berdenyut-denyut tau. Jadi kita ketuk dalam 5 minit apa semua hilang. Dah 2-3 kali saya kena macam tu. Baru dapat tidur. Kalau tak boleh tidur. Tangan tu berdenyut-denyut. Salah satu kaedah perubatan Islam ialah ketuk-ketuk. Dan ini konsep dia lebih kurang sama lah ni. Kita keruk-kerukkan dia kan. Jadi maknanya kalau ada biji-biji angin ke apa ke dalam saluran darah kita di tangan, di kaki tu, dia akan pecah. Dan bila saya keruk-keruk kat kaki kan dekat tempat yang banyak angin tu, terasa macam biji-biji itu kan tau. Dia tak smooth tu. Bila kita dah keruk-keruk tu dari macam semua angin keluar kat anu kan. Jadi alhamdulillah nampak ada perubahan lah, walaupun tidak secara 100%, tapi dia sikit dia improve lah. Itu. Improve lah, baru 3 hari. Baru 3 hari. Kita tengoklah seminggu, bulan. Biasanya makan ubat berbulan pun kan? Macam tak boleh kesian kan? Lagipun dah lama kan, jadi mungkin kecil manis tu, gula tu dah jadi dah tebal.
Kak Mo pula macam mana? Agakmu yang itu memang itulah dah banyak kurang lah. Yang tidak pening, lepas tu ada ujung jari ni dia urat kan, ini sakit urat. Jadi memang kurang lah. Dan mula-mula gosok tu memang merah lah, memang merah badan. Lepas tu bila abang balik gosok yang belakang gatal. Gatal. Dan kalau kepala pening buat itu kan jadi dia kurang lah, tak adalah. Tak, memang kena gosok-gosok dengan minyak. Lepas tu kesan dia selain badan merah tu keluar angin lah. Kentut, tak banyak sedawa. Tapi bila abang Malik urut belakang Kak Mo, abang Malik yang bersedawa. Gitu kan. Dia tu kentut je lah. Jadi dia kurang lah, jadi tak adalah. Yang apa ni, dekat betis ni dulu ada macam berbiji kan. Jadi dah kurang lah, dah kurang banyak lah, dah tak ada. Dah kurang banyak bijinya. Dah kurang lah. Tapi masih ada lagi lah, baru 3 hari kan. Jadi belum habis terus lah. Maknanya belum pecah angin lagi, belum habis angin dia. Tidak, memang kat betis ni macam ada berbiji, macam guli. Jadi bila apa kan, tanya gosok dengan ini ni, dia kurang. Nak pijak tu dia macam rasa ni dah tak ada dah. Dah 2 pagi ni boleh terus menampak. Boleh nampak biasa. Boleh nampak biasa. Tak payah nak tidak nak kena picit-picit dulu gini kan, jari-jari ni. Ni dah tak adalah, terus tak kena picit-picit. Darah agaknya, darah tak ni kan. Darah tak lancar. Tak lepas. Urat-urat biru ni. Kan? Hilang ke? Hilang ke urat biru tu? Tak boleh hilang. Dulu memang daripada ngandung dulu memang ini gelas ni. ada urat-urat timbul. Dia tenggelam lah.